Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi dalam tutorial ICT bersama Cikgu Mi. So, hari ini saya nak bawa cikgu kepada satu analisis dalam SSPM, iaitu dinamakan metrik pencapaian. Okey, dalam metrik pencapaian ni apa yang sebenarnya kita nak tunjukkan adalah bagaimana kita compare result dua peperiksaan dan kita mencari murid yang menurun. Kita nampak sini dalam ni ada metrik dia. Dalam ni ada murid yang naik. Okey, ni AR1. Mana kita nak compare AR1 melentang versus dengan AR2. Okey, dia boleh kita pilih nak periksa yang mana Okey, so kalau kita nak compare AR1 versus AR2, berapa ramai murid yang A masa AR1 tapi dia turun masa AR2. Kalau tengok sini ada seorang turun jadi E. Jadi kita boleh tengok siapa murid ni, apa kita boleh tackle, kena kita boleh cari, kita boleh siasat apa masalah dia. Jadi kalau kita tengok sini metrik ni menunjukkan bahawa kita nak cari keciciran di mana untuk persediaan untuk AR3. Jadi kalau tengok sini ada ramai, ada 14 orang yang merosot. Okey, so merosot ni mungkin disebabkan faktor-faktor yang mungkin kita nak carilah. Masa ni lah kita nak mencari, kita nak cuba. Kita tengok sini ada C, dulu C turun jadi G, gagal. Jadi kenapa dia boleh gagal? Daripada C plus jadi gagal. Jadi di sinilah kita nak mencari, kita nak selami apa masalah dia. Okey, yang dulu gagal tetap gagal. Ada 69 orang. Jadi kat sini pun kita boleh dapat yang ni budak ni maintain gagal. Jadi apa kita punya perancangan untuk mereka ni? Jadi di sinilah peranan metrik pencapaian ni. Kita nak mencari bukan cari salah, kita nak membantu murid-murid yang tercicir. Jadi yang ni kalau kita tengok yang hijau ni naik lah. Kalau dulu dia dulu dia gagal tapi dah jadi A-. Jadi mungkin kita boleh gunakan murid-murid ni sebagai mentor, mentee, ajar kawan-kawan yang lain. Jadi inilah metrik pencapaian. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.